Malam semua, sekarang saya berada di Sabah, di pasar Filipin. Tapi ingat, untuk sekarang ni kerajaan negeri Sabah ataupun Majlis Perbendaharaan dah tukar dah nama tu pada satu nama yang lain. Saya lupa. Saya punya tugas ada bagi tahu tadi, tapi saya lupa. Tapi untuk orang lama dia akan panggil ini adalah pasar Filipin lah. So keadaan malam ni macam ni lah. Dia ada section basah, maksudnya ikan, ayam apa semua, sayur, buah-buahan, kerepek. Ni memanjang lah. Dia pada start pada kiranya kalau start pada mula tu sampai ujung tu berpeluh lah kalau berjalan. Nak kata besarnya, panjangnya. Dan kat sini penuh juga dengan anak-anak, katanya bajau laut. Harga, kalau dia bagi price, selalunya diorang kata try lah nego. Tapi jangan melampau sangat. Kalau dia bagi 15, minta RM5, memang kena ketuk kepala lah. Kalau dia bagi 15, minta dah 13 ke, 12 ke, 10 kalau handal gitu.